Tentera Darat Brazil enggan mengklasifikasikan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi pengganas dan mendedahkan konflik yang cuba disembunyikan oleh Brasilia. Sebaliknya, kerajaan Trump meletakkan kedua-dua kumpulan itu dalam bidang keselamatan negara Amerika Syarikat, melabelkan mereka sebagai pengganas. Sebaliknya, sektor ketenteraan di Brazil menunjukkan rasa tidak selesa kerana perkara ini boleh menarik angkatan tentera ke dalam perbincangan yang telah dielakkan oleh pihak atasan selama bertahun-tahun. Pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, ketegangan bukan sahaja pada ucapan Lula terhadap Marco Rubio, malah juga pada tindakan Flavio Bolsonaro di Washington. Ketegangan itu terletak pada negara Brazil yang tersekat, berdepan dengan organisasi yang menguasai wilayah, menggerakkan wang dan merentasi sempadan. Apa yang begitu menakutkan? Mengapa tentera begitu berkeras? Bagaimana Trump mengubah perdebatan ini menjadi tekanan terhadap Brasilia? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tanpa melerit, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Maklumat yang diterbitkan oleh Editorial Central menunjukkan bahawa anggota tentera dari Angkatan Bersenjata telah menunjukkan penentangan secara diam-diam terhadap pengelasan undang-undang kumpulan-kumpulan itu sebagai organisasi pengganas. Alasan yang diberikan ialah perubahan sebesar ini akan membuka perdebatan tentang peranan perlembagaan tentera dalam keselamatan awam dalam negeri. Sesuatu yang secara sejarahnya dielakkan oleh pihak atasan. Dalam bahasa mudah, jika Brazil menggelar kumpulan-kumpulan ini sebagai pengganas, tekanan akan meningkat supaya kerajaan menggunakan tindakan yang jauh lebih tegas terhadap mereka. Penentangan ini timbul sejurus selepas Washington meningkatkan kepentingan isu ini dan menganggap puak-puak tersebut sebagai ancaman rentas negara. Kerajaan Trump bukan sekadar mengatakan bahawa jenayah wujud di Brazil. Ia mengatakan bahawa rangkaian-rangkaian ini mencapai rantau tersebut memberi kesan kepada Amerika Syarikat dan perlu ditangani dengan menggunakan arsenal perundangan Amerika. Apabila tentera darat Brazil teragak-agak, gambaran yang timbul amat buruk. Di luar negara, jenayah terancang Brazil menjadi isu keselamatan negara. Di dalam negara, sebahagian daripada sistem masih cuba mengekalkan perdebatan terperangkap dalam birokrasi. Hujah tentera mengenai perlembagaan mempunyai berat dari segi formal, tetapi tidak menjawab realiti di lapangan. Jika jenayah terancang menggunakan senapang, menguasai kawasan, menggerakkan wang antarabangsa, menyeludup dadah, merasuah pegawai dan menakutkan rakyat biasa, sampai bila Brazil akan menganggap ini sebagai masalah biasa polis? Penentangan daripada kepimpinan tentera mengelakkan jawapan secara langsung dan memindahkan beban politik kepada Brasilia. Kerajaan Lula kini perlu menjelaskan mengapa menolak tindakan tegas Amerika Syarikat sambil berjanji untuk memerangi kumpulan yang sama di dalam wilayah negara. Lula bertindak balas dengan nada marah pada 29 Mei. Beliau berkata, beliau sedih dengan berita yang melibatkan Marco Rubio. Beliau menyatakan bahawa Brazil tidak menerima layanan seperti budak kecil dan menyerang Flavio Bolsonaro kerana mencari sokongan di Washington. Beliau juga berkata bahawa PCC dan Komando Vermelho adalah pengganas bagi komuniti Brazil, tetapi menolak cara Amerika Syarikat membingkaikan kes itu. Percanggahan itu menjadi jelas. Jika kumpulan-kumpulan itu adalah pengganas bagi rakyat yang hidup di bawah ancaman, mengapa kerajaan marah apabila Trump meletakkan tekanan antarabangsa ke atas struktur yang sama? Kerajaan cuba menjual idea bahawa pengelasan oleh Amerika mengancam kedaulatan. Cuma kedaulatan tanpa kawalan wilayah hanya menjadi kata-kata indah dalam ucapan rasmi. Warga negara di kawasan yang dikuasai oleh kumpulan jenayah tidak merasai kedaulatan apabila perlu mematuhi arahan penjenayah. Peniaga yang membayar bayaran tidak rasmi juga tidak merasai kedaulatan. Keluarga yang tidak boleh bergerak bebas juga tidak merasai kedaulatan. Dan inilah perkara yang Donald Trump gunakan. Perdebatan itu keluar dari pejabat dan masuk ke dalam kehidupan sebenar. Pendakwa raya Lincoln Garcia yang terkenal dalam memerangi Primeiro Comando da Capital membawa satu lagi amaran. Menurut beliau, pengelasan itu mengubah cara isu tersebut ditangani di Amerika Syarikat daripada hanya logik kepolisan kepada bidang pertahanan dan risikan.
Beliau menyatakan kebimbangan bahawa maklumat mungkin akan diklasifikasikan sebagai sulit atau rahsia dan perkara ini boleh menjejaskan pertukaran data yang pantas antara pihak berkuasa Brazil dan Amerika Syarikat. Beliau juga membangkitkan kemungkinan tindakan risikan rahsia di Brazil, satu senario yang meletakkan CIA di tengah-tengah perdebatan. Sebelum ini, kerjasama itu dianggap sebagai pertukaran antara pihak polis dengan data mengenai ahli, laluan, penyeludupan senjata, penyeludupan dadah dan pengubahan wang haram. Dengan penetapan baharu ini, Washington boleh memperluaskan kerahsiaan, mengetatkan penjejakan dan bertindak dengan tahap otonomi yang berbeza terhadap rangkaian yang dianggap berkaitan dengan keganasan. Ini menakutkan Brazilia kerana ia menghilangkan kawalan naratif daripada kerajaan Brazil. Ia bukan lagi sekadar siasatan tempatan, tetapi tekanan antarabangsa terhadap wang, hubungan, syarikat dan orang tengah. Bidang keuangan adalah salah satu yang paling sensitif. Analisis yang diterbitkan dalam media menunjukkan bahawa pengelasan ini boleh menjejaskan bank, syarikat insurans, dana, syarikat logistik, infrastruktur, tenaga, perlombongan, agroindustri dan industri pengeksport. Sekiranya terdapat kaitan dengan organisasi yang ditetapkan, risikonya bukan pada pekerja biasa mahupun syarikat yang bersih. Risiko muncul kepada mereka yang beroperasi dekat dengan wang haram, menyediakan perkhidmatan kepada perantara yang salah, menutup mata terhadap aktiviti pengubahan wang haram atau mendapat manfaat daripada rantaian yang telah dicemari oleh jenayah. Flávio Bolsonaro muncul dalam episod ini sebagai ahli politik yang membawa isu tersebut ke Washington dan menjadikan usaha memerangi kumpulan jenayah sebagai senjata pilihan raya menentang Lula. Kerajaan terasa terkesan kerana keselamatan awam adalah salah satu kelemahan terbesar dalam pentadbiran Parti Pekerja. Tindak balas Lula bukanlah menerima tekanan terhadap PCC dan Komando Vermelho serta mencadangkan kerjasama tegas dengan peraturan yang jelas. Tindak balasnya adalah menyerang tindakan Amerika, menyerang keluarga Bolsonaro dan mengalihkan perdebatan kepada isu kedaulatan. Cuma rakyat mahu tahu siapa yang akan melemahkan kumpulan jenayah, bukan siapa yang akan menang dalam pertelingkahan politik. Reaksi antarabangsa juga memberikan petanda yang menarik. China mempertahankan prinsip tidak campur tangan dan mengkritik tekanan luar terhadap urusan dalaman. Bagi Lula, ini membantu dalam naratif diplomatiknya. Bagi mereka yang memerhati keselamatan awam, soalan itu masih belum terjawab. Siapa yang akan menghadapi kuasa sebenar kumpulan jenayah di lapangan di Brazil? Langkah seterusnya bermula pada 5 Jun apabila penetapan Amerika Syarikat mula berkuat kuasa. Selepas itu, kerajaan Brazil perlu memutuskan sama ada akan bekerjasama dengan Washington secara tegas atau terus berpegang pada halangan politik yang mungkin kelihatan seperti perlindungan tidak langsung kepada sistem yang melindungi kumpulan jenayah tersebut. Tentera perlu menjelaskan sama ada penentangan mereka adalah kerana menjaga perlembagaan atau kerana takut untuk memikul tanggungjawab menangani krisis yang sudah melepasi rutin polis. Kumpulan jenayah tidak akan dilemahkan hanya dengan ucapan. Mereka hanya akan ditekan apabila wang, logistik, perlindungan politik dan hubungan antarabangsa diserang serentak. Keputusan Trump telah meletakkan peta ini di atas meja dan memaksa Brazilia untuk mengambil pendirian. Sekarang, setiap langkah berundur dan setiap cubaan untuk mengalihkan topik akan dianggap sebagai ketakutan untuk menyentuh titik yang paling sensitif. Brazil telah membiarkan jenayah berkembang terlalu besar dan dunia mula menuntut harganya. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.